Dia kata siapa yang datang majlis ilmu ni, walaupun dia duduk tak dapat apa. Tuan-tuan, duduk tak dapat apa, duduk lena ya, dia akan dapat 7 perkara. Tapi kata Ibnu Hajar Asqalani, dia dapat 7 perkara. Pertama, dia kata apa? Orang yang duduk majlis ilmu ni, dia antara orang yang bertakwa. Walaupun dia tak dapat apa dalam majlis ilmu tu, tapi dia akan memperolehi keutamaan daripada para malaikat. Malaikat akan tengok dia walaupun dia tidur. Dia, tuan-tuan, tidurlah, walaupun tidur, malaikat akan bagi keutamaan. Yang kedua apa? Dia terhindar daripada melakukan maksiat. Tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan buat maksiat ke? Tak ada. Walaupun duduk majlis ilmu tidur, tapi dapat pahala. Dihindar daripada melakukan dosa dan kesilapan. Yang ketiga, Allah menghantarkan malaikat untuk mencucuri rahmat ke atas dia. Sebab tu orang duduk dalam majlis ilmu, dia boleh tidur. Sebab apa? Rahmat. Majlis lain tak boleh tidur, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi majlis karaoke, boleh tidur tak? Tak boleh. Pergi majlis kenduri, boleh tidur tak? Tak boleh, tuan-tuan, kenduri. Tapi majlis ilmu boleh tidur. Kerana apa? Kerana rahmat. Yang keempat, ditulis bahaginya satu kebaikan sebagaimana dia mendengar akan ilmu itu walaupun tak faham. Dan yang keenam, malaikat akan meletakkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu. Ni malaikat buka ni sayap. Dan malaikat itu dalam Imam Nawawi, dia kata apa? Malaikat itu akan berdoa di kalangan tuan-tuan ini dengan satu doa yang dibaca oleh manusia ketika mana jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu untuk lelaki. Perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Yang ketujuh, setiap langkahnya menjadi kifarat, penghapus dosa. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan datang tadi naik kereta, setiap roda yang berpusing ampun dosa. Kemudian tuan-tuan parking, langkah tu masuk ke dalam ini, setiap langkah penghapus dosa. Dan disebut dalam hadis Nabi, sesiapa yang daripada rumah datang perjalanan kemudian dia aksiden mati, matinya syahid. Termasuk juga bukan saja datang majlis ilmu dia mati syahid, dia balik ke rumah juga. Kalau dia meninggal dalam perjalanan, dikira syahid. Punya hebatnya orang majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, orang yang duduk majlis ilmu ini ialah orang yang bertakwa kepada Allah.